terus mencabar kedudukan teratas Liga Wanita Nasional musim ini. Di tengah padang pada ketika ini, ini adalah kapten pasukan untuk Selangor, Aisyah Murad dan juga Kisha Adelina. 45 minit debaran yang sudah pun bermula. Ayo, apakah drama yang akan kita saksikan di antara kedua pasukan pada petang ini? Julissa, penyerang pasukan Selangor dengan satu tekanan tinggi ke arah penjaga. Hantaran kaki kiri ke sebelah sini daripada penjaga gol, Kisha. Lambat dikeluarkan oleh pemain pasukan Young Tigres. Oh, Julissa cuba mengawal permainan, mengawal bola di kaki. Cantik tolakan ke sebelah kiri, Aisyah hantar ke tengah. Dan itu peluang untuk Tivashini. Akhirnya penyudah yang cukup sempurna dan cukup tenang. Gerakan yang bijak dari sebelah kiri. Bermula dari Sakura sebenarnya, dengan satu terupas di celah-celah pemain pertahanan pasukan Young Tigres. Ia berjaya didapatkan oleh Aisyah di sebelah kiri. Aisyah seperti biasa dengan satu hantaran berkualiti, menyadari ada zon yang ditinggalkan kosong di bahagian belakang. Tivashini dengan satu larian terus melakukan satu pressing, meletakkan bola itu ke dalam pintu gol pasukan Young Tigres, sekaligus buat clearance terus dilakukan. Kemudian ia dicuri kembali oleh Sakura. Iyo di bahagian tengah, Aisyah Murad kaki kiri, cuba menggelecek namun memilih untuk antar ke kiri. Najwa 1 lawan 1, ruang yang terbuka luas. Sekali lagi bergegar jaring pasukan Young Tigres dengan penyudah yang cukup mudah. Dua bantuan jaringan berturut-turut dari kapten pasukan, Aisyah Murad. Kali ini beliau membantu Najwa Edina sebenarnya. Aisyah Murad yang agak tenang sebenarnya membaca terlebih dahulu kedudukan rakan sepasukan di kawasan kotak penalti, sebelum menyedari Najwa Edina dengan satu peluang dan ruang yang terbuka luas. 2-0. Semakin bertambah jumlah jaringan dan permainan pasukan Selangor. Tandukan yang agak lemah. 7 mengawal permainan. Kali ini Putri Mia, siapa yang dicari? Aisyah Murad dengan satu tekanan tahap tinggi. Lihat bagaimana beliau dengan satu hantaran untuk Julissa. Ini mungkin boleh menjadi momen yang cukup penting buat penyerang pasukan Selangor ini. Mudah meletakkan saja bola itu ke dalam jaring gol pasukan Young Tigres buat kali ketiga. Secara peribadi, 5 jaringan terkumpul musim ini, walaupun baru 2 perlawanan yang diharungi oleh mereka. Aisyah Murad, hat-trick untuk assist. 3 bantuan jaringan. Oh, cukup klinikal Julissa Sineros yang agak berbahaya di hadapan pintu gol. Yuswevana untuk pemain ini. Najwa, satu jaringan direkodkan oleh pemain tengah pasukan Selangor ini. Aisyah melepaskan diri dengan mudah. Satu hantaran ke sebelah kiri untuk Sakura dengan percubaan cantik. Ianya terbang dengan cukup indah ke dalam pintu gol pasukan Young Tigres. Kali ini Sakura Yoshida yang meledak untuk Selangor FC. Sepakan kaki kiri dengan teknik yang cukup baik ditunjukkan oleh pemain import pasukan Selangor ini. Jaringan yang cukup cantik, walaupun Putri Aina sudah pun terbang ke arah yang betul. Dan apa yang lebih menarik, bantuan jaringan itu dilakukan oleh kapten pasukan. Aisyah Murad sekali lagi mencuri tumpuan dengan 4 assist. Apakah akan ada jaringan yang terakhir di separuh masa yang pertama bagi menjadikan angka 5, ataupun ianya kekal 4? Dan cantik tandukan itu.
tepat ke arah pemain di atas padang. Kali ini jaringan yang dilakukan oleh Sakura Yoshida. Dua jaringan daripada pemain tengah import itu menamatkan cerita di separuh masa yang pertama untuk mereka melangkah bergaya ke bilik persalinan dengan keputusan semasa Selangor FC 5 dan juga yang Tigres 0. Keputusan separuh masa pertama yang Tigres 0, Selangor FC 5. Bekalan yang cukup ampuh dibawa ke separuh masa yang kedua. Selangor bolos satu jaringan pada minggu lalu ke atas pasukan Red Eagle. Dan kali ini mereka belum lagi dibolosi. Sambil itu Ayuna Anjani untuk Julissa. Ayuna cantik tolakan pendek untuk pemain ini, terkena tiang dan lantunan itu tepat ke kaki Julissa. Beliau hanya menolak masuk bola itu ke dalam jaring gol pasukan Young Tigres. Untuk angka 6 buat pasukan Selangor. Pemain import ini terus mengamuk di Stadium MPAJ. Sekali lagi lihat bagaimana gerakan 1-2 dari Ayuna Anjani. Pemain pertahanan yang naik ke atas melakukan percubaan terkena tiang. Melantun semula keluar. Dan yang berada di posisi yang cukup tepat itu adalah Julissa. Untung sana akan diambil oleh kapten pasukan. Cantik lambungan ini untuk Balkis. Cantik percubaan yang ditepis, namun ia masuk sebenarnya. Dan pengesahan jaringan kita sedang nantikan adakah daripada penyerang import pasukan Selangor ataupun Sakura sebenarnya yang meledak dalam kawasan kotak penalti itu. Sekali lagi lihat bagaimana situasi kelang kabut dalam kawasan kotak penalti pasukan lawan. Dan itu mungkin Julissa Sineros ataupun Yominji sebenarnya, dengan dua jaringan menyertai Julissa. Lontaran ke dalam bakal diambil oleh Ayuna. Cantik pada Tiva sini di sebelah kanan. Tiva satu lambungan ke tengah untuk rakas pasukan. Percubaan cantik sebenarnya. Libasan yang tepat ke sasaran. Umpama anak panah yang meluncur laju masuk mengenai sasarannya. Dan itu adalah jaringan dari Nur Mekarania. Baru dimasukkan. Dan beliau sudah pun membuktikan ketajamannya selaku pemain gantian buat pasukan Selangor. Lihat bagaimana libasan dengan teknik yang cukup baik. Sebenarnya itu adalah pengesahan jaringan dari Kasih Kamila. Penyerang yang baru dimasukkan, bukannya Mekarania. Si gawang pasukan Selangor. Bacaan yang baik dari Ansyah. Lihat bagaimana dia meneruskan larian ke hadapan. Berhadapan dengan Fatin Syahida. Pantas terus dilarikan. Cantik kawalan yang dimulakan oleh pemain ini. Mudah. Satu gerakan yang cukup teliti dengan penyudah yang cukup berbisa. Gandingan kapten pasukan Ansyah Murad dan juga Mekarania membawa kepada angka 9. Sekali lagi lihat bagaimana rampasan yang berlaku. Dilarikan oleh Ansyah mengatasi Fatin Syahida. Bola yang ditolak kepada Meka itu agak kuat sebenarnya. Mujur Meka sudah bersedia dengan tolakan daripada kapten beliau. Melakukan satu turning yang sempurna. Ruang yang terbuka bunyikan oleh Nurul Ain Izzati untuk menamatkan perlawanan di antara kedua-dua pasukan. Dan itu dia whistle panjang dari Ain Izzati binti Zainal. Tamatlah sudah perlawanan terakhir untuk minggu kedua di Stadium MPAJ. Dengan keputusan masa penuh, Selangor melakarkan kemenangan terbesar minggu ini untuk 9-0 mengatasi pasukan Young Tigres. 승리하기 위해서 팀원들이랑 발 잘 맞춰서
모든 리그 경기를 승리할 수 있도록 한 경기 한 경기 준비 잘하겠습니다. Okay.